Tapi anxiety ni is actually dia feeling lah, perasaan. Lebih kepada emosi sebenarnya. Ini maksudnya kita dah tak boleh buat keputusan dengan baik, kita dah tak berjalankan kehidupan. Nama saya Dr. Atif Yusof. Saya memang pakar anxiety. Saya kaji macam mana anxiety tu itself. Saya juga kaji macam mana turn anxiety tu jadi ability. Usually anxiety ni adalah satu punca, salah satu elemen sebelum orang tu depressed tu, anxiety tu terkumpul lah. Then dia akan jadi depressed and it's come together macam package. I see. Okay, sebelum start, boleh define sikit Dr. Atif, apa itu depression atau anxiety ni? Okay, so bila kita cakap pasal definisi, very wide tau, agak besar definisi depression dan anxiety ni. Tapi anxiety ni bahasa Melayu kita jarang guna lah. Even remaja ke orang sekarang kita banyak refer kepada anxiety, tak ada cakap kegusaran ke, tak ada. Tapi bahasa Melayu dia kegusaran lah kan. Tapi anxiety ni is actually dia feeling lah, perasaan. Lebih kepada emosi sebenarnya. Dia sekadar emosi tapi dia boleh ditranslate atau manifested kepada kita punya physical juga. Alright. Tetapi depression ni bila dia dah mula ganggu terlalu banyak lah executive function kita. Executive function ni maksudnya kita dah tak boleh buat keputusan dengan baik, kita dah tak berjalankan kehidupan. And selalunya depression ni lebih kepada orang nak test lah. Nanti kita cakap lah pasal macam mana nak test depression ni sendiri. So tak perlulah risau. Saya selalu cakap, saya tak percaya semua orang mampu untuk pergi jumpa. Tapi hari ini saya akan kongsikan macam mana kita nak check diri kita. Sebab depression ni dia lebih, orang kata lebih medical side.